Okey, hari tu saya dah kenalkan intercom Blaise ST1 Pro ya, ST1 Pro dan Blaise GT1. Hari ni nak kenalkan satu lagi produk Blaise V6 Plus. Apa perbezaan dia? Okey, yang dua ni yang sebelum yang saya dah kenalkan dulu, hanya connect 2 orang dalam satu masa. Yang baru ni V6 Plus ni boleh connect 6 orang. Bila kita ride, kita boleh connect 6 orang dalam jarak 1 km. Jom kita tengok apa ada di dalamnya. Ada manual, unit intercom, pelekat velcro, clip, kabel Type-C USB dan juga speaker dan mic nya. Saya dah pun pasang pada helmet yang satu lagi ni, masih tak ada. Okey, helmet lama masih ada sign mendiang Nicky Hayden. Okey, saya dah letak di sini dan saya dah connectkan dengan Bluetooth ya. Jadi kita dengar music. Okey, clear kan? Bila dengar muzik boleh sampai 25 jam sebab bateri dia 1000 mAh. Okey, sebelum kehabisan tekan beg kuning. Nanti ride boleh kita guna. Terbaik, mantap.